Assalamualaikum. Ini boleh tak kita tanya logi Fakrul Razi ni. Fakrul Razi Abdul Rahman, Wan Fakrul Razi ni, pasal penerimaan wahyu dia. Pasal lori tu dengan kereta, termasuk bini aku tu. Macam mana dia telah diwahyukan benda tu. Sampai kena tangkap dengan sekali dengan wak penjaka tu, sekali dengan Yusri tu, benda 2 juta biji dia kuda tu. Boleh tak kita dapatkan macam mana sistem wahyu dia? Pejabat agama ni, apa benda sistem wahyu yang diturunkan oleh Hamid Andani ni kepada umat dia. Dia bersifat maksum kat situ. Maksum dekat sebelah rumah aku. Aku lagi dekat. Aku dekat aku lagi daripada maksum tu. Maksum tu. Okey? Sabri lagi dekat. Ini promotion ni. Boleh. Okay, insyaAllah. Macam mana ni Fakrul Razi ni dapat wahyu? Wahyu ilahi ni diturunkan macam mana? Dalam pendekatan apa? Okey? Itu je kita nak minta orang ramai tolong. Bantu sikit ni. Ahli-ahli parlimen yang tolak apa benda? Kena tolak si Saha ni. Tolak Saha tu. Lain 221 lah. Okey. Macam mana sistem diwahyukan? Atau Saha ni terlibat dalam sistem wahyu tu. Pasal bayaran lori, sewa lori tu, aku tengok ada nama Saha itu dibayarkan. Dia kata UMNO dekat situ. Saya MD macam mana? Lori tu saya beli tau. Awak sembang macam mana? Awak sembang macam mana? Awak bagi tahu orang. Saya kena pukul kat situ. Kena telanjang kat situ.